bunyi ketukan 3 kali. Teng 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 teng. Bangsa penasaran, kami akan ada ketukan. Tengok ni. Dalam video tu kita tengok daripada first dengan awal kita dapat terakam dua entiti dekat kawasan tu yang ketuk tang 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 tu. So macam mana? Orang kata panggil apa? Kami nak sembang ni dekat tempat kilang tu. Macam mana? Kita akan repeat lagi. Sebab apa? Tempat tu boleh selama kan. Berapa banyak tempat yang kita dah pernah explore, para-para lain explore, yang mana kita rasa mereka buat tu seram, ada penampakan semua kita dah pergi. Setakat ni kita tak pernah nampak lagi. Hanya gangguan tu macam bunyi-bunyi lebih pada macam orang kata binatang pelawak. Kita pernah buat uji nyali. Betul ya. Bunyi pun lebih kurang macam tu juga, macam setakat bunyi pun macam dah semak. Lebih pada kuat. So benda tu kita dah terbiasa. Bila kita buat dekat satu kilang ni, lokasi dirahsiakan. Kami ada dikatakan dah kami orang ketiga yang pernah masuk tempat tu, kilang tu. Dan kami masuk kilang tu memang daripada awal pun nak rekod Maman dan sebagai host wujud tak wujud untuk semua season kan. So kat situ pun dah ada kekacauan. Dia bunyi ketepak Yang ni. So malam ni, okay, malam ni kami akan explore di tempat ini dan mencari tahu benda tu betul ataupun tidak. Macam tu kat dia dari dalam daripada dengar macam bunyi kayu, kami pun beranggapan macam binatang lah kan, macam biasa kan. Dan lepas dah selesai tu kami dah cuba untuk explore. Kami explore, ada lagi bunyi kedepuk bunyi tu. Dia sebabkan kilang kan besar, jadi dia bergaul tau. Betul, dia bergaul. Dia bergaul. Kita buat relax stay macam tercari-cari lah bunyi apa. Tapi lebih pada kami binatang lah kan. Binatang ataupun manusia ataupun orang yang ada dalam tu mak pet lah. Tapi kalau korang boleh tengok, boleh lah video yang episod 8 lah. Episod 9 episod lahir dia. 9 lah? 9 episod 8 kita dekat flat buntung. Okay. Sorry. Lepas tu dia bunyi lah. Pap tu ada bunyi. Setakat ni kita anggap macam binatang lah. Dia bunyi macam pom. Okay, nanti cek. Nanti nak nampak buat nampak mana. Dengar bunyi tu. Kita apa? Mesti macam bunyi kat dalam. Okay, sampai satu tempat tu, dalam sikit kita dah masuk, dikemas. Pasal ini macam kan dia sejuk. Dia sejuk. Dia sejuk. Dia sejuk. Dia geng, dia bukan sejuk geng ni. Dia takut. Geng. Dah. Okay, semua. Jadi lepas dia sejuk tu, kita dekat tengah-tengah dalam tengah-tengah tu, tiba-tiba ada bunyi hentakan yang kuat. Ada bumbung lah. Dia sebab saya dengar pun macam tu. Kita bunyi macam tu. Tapi kali dia macam kita tendang ataupun kita kuat lah. Boleh dengar dalam video tu, kotor boom. Lampu dah lampu. Wih, dia tahan sini. Kan? Tu dah bukan binatang dah. Okay. Masa tu kami pun masih orang kata buat melawak-melawak lagi lah kan. Mungkin binatang lagi lah. Tapi kuat. Kali ni dia terkejut, dia bunyi kuat. Boom. So lepas kami pun masuk dalam, lepas tu Maman dia ada interview, tanya lah kan macam mana tempat ni kan. So saya pun kata cerita balik. Tiba-tiba habis cerita tu nak ke depan, ada bunyi kat atas bumbung sekali lagi. Tak, bunyi macam pintu apa tak tahu.
Tapi kita tak tahu lagi kita nak accept benda tu binatang ataupun benda gaib tu lah. Terang yang lampu. Betul. Nah tu kan. Nah kan. Lastnya. Oh. Lepas tu dia ni pun pergi masuk kat belakang tu ada hutan. Dia pergi kat hutan tu, jadi kami saya dan Maman kami terdengar bunyi batuk. Kuat. Oh, batuk. Ha. 2-3 kali ke duk berdehem. Macam tu Ha. lah. Kuat. Dia pula dengar bau. Sebab Bau. awal kami main tak bau apa-apa pun. Sebab bau bangkai ni untuk daripada pengalaman kami 3 kali lah. Episod 4, episod 8 dan 9. Dan dia bau dulu. Masa tu saya tak terbau lagi lah, duk fokus dengan Maman pasal batuk. Tiba-tiba dia angin tolak, bau bangkai tu sat je. Dia benda tu jadi dalam time sikit mata. dalam satu masa. Tengok belakang. Baik. Hai, ada suara. Hai. Weh. Apa? Aku bunyi batuk. Kan, aku bawa bangkai. Aku pun bangkai. Apa ada orang batuk? Assalamualaikum. Kami lebih kepada takut manusia. Tapi kami dah masuk dalam tu memang tak ada manusia pun. Sebab setakat ni kita pernah jumpa ke yang macam apa? Orang panggil apa tu? Orang kata tak apa? Bukan gelandangan. Gelandangan yang tak ada umur. Gelandangan. So dia orang akan ada yang jawab salam, ada yang bagi kami masuk kat tempat tu. Tak kacau. Jadi kalau dia bukan kalau orang kata kalau betul tu orang, dia akan jawab. Dia akan jawab tu. Jadi kami pun kata suspend lah. Dengan orang, kami duduk tengah-tengah dan berhadapan pada bunyi yang batuk tu. Sebab kami dengar arah sana. So kami di balik tembok tu ada rasa macam something kan. Jadi lepas tu kita dengar bunyi tapak kaki. Tapak kaki kali ni dia bukan macam sama-sama macam kita dengar macam binatang. Kali ni dengar tapak kaki tu jelas. Tempat dah bergaul. Dia macam tutup dia lari. Saya belakang, saya depan je, sekeliling kami sampai orang kata toslight lah kan. Takut perjenayah ke apa. Tapi dia bunyi kali 2 kali ya. 2 kali. 2 kali. Sampai kami jalan ke depan sikit, masih ada bunyi ketepung ke depan tu macam biasa. Sampai tu kami 3 letak kamera dan kita nak tunjuk orang Dan kita bukan yang buat apa-apa pun, nak buktikan yang kita memang P3. Kita baru explore, belum buat seorang. Kalau buat seorang tak tahu kita buat macam mana. Kami geng, kami akan sentiasa ada bertiga, kecuali ada peserta uji nyali Dan kru ada kru. Okey. Dan lepas kami duduk kat situ 3 orang untuk menunjukkan kami hanya ada 3 orang. Sembang tiba ada bunyi ketukan ya. Ketukan. Bunyi ketukan 3 kali. Tang. Rasa penasaran, kami akan ada ketukan. Tengok ni. Tak buat lagi ni, jangan sumpah gila. Dalam video tu kita tengok daripada first dengan awal kita dapat terakam 2 entiti dekat kawasan tu yang ketuk tang tu ada terakam. Jadi benda tu bila kami check balik, dia ada kat situ ya. Dengan mata kasar kami tak perasan, ataupun bukan tak nampak. Kemungkinan kita terlalu, orang kata terlalu banyak tempat-tempat tu besar, kita tak tahu kawasan satu mata kita pun kan. Jadi kita terakam buat masa ni bulan puasa kita buat. Okay. So ada lagi bunyi yang last sekali, tempat yang sama juga mengaum. Tu
Nampak kan? Mengaum betul. Dengan bateri pun dah tak ada. Jadi kami macam Balik by time. kita pergi kat base pun mesti ada bunyi macam mana tu. Paling kuat. So main botol ni bah. Kau nampak apa-apa kan? Tiba-tiba ada baling. Sebab HP dah. Sambung. Okey. Blur. Nampak dia blur. Lampu tu kelip-kelip. Dah, lampu dah. Ada lampu tu. Okay, sambung balik. Dia biasa kan, kalau kita kamera tak tunjuk, dia mula. Kalau tunjuk, tak lagi, dia okey balik. Okey, sambung. Jadi sampai kita dah keluar pada tempat tu, dia bunyi dia sekali ketak. Ingat tak? Video tu. Macam mana kali pertama dia bunyi, macam tu yang apa yang Tapi kali kat base tu yang power. base tu bermaksud tempat kami letak kereta lah kan. Ada power tu. Paling kuat dia bagi. Dia jatuh atas bumbung. Dia macam bebai ke apa dia tak tahu. Tak tahu kalau batu dia mungkin akan dengar pak. Ni tiba kena Celah mana Ini batu. dah. Ini Pula. sekali lah. Habis. Di tempat ni kita akan repeat berapa kali boleh repeat. Kita repeat je repeat. Dan tu kita cari buat apa kita tempat. So atas pengalaman kita, tak semua tempat tu ada. Yang serap lah. Yang seram, tempat yang seram tu ada. Allah alam lah, sebab kita tak tahu nak cakap. Tapi tempat yang tak seram je ada. Betul? Betul. So untuk kita punya skill buat disclaim benda tu ada lah. Tapi setakat ni tak nampak lagi. Betul. Mata tak nampak, tapi gangguan yang tu wujud. Yang pendengaran yang kami dengar first time dalam sejarah kami, yang tu wujud. Itu kami claim wujud lah. Bulan puasa kuat. Okay. So, tu nampak tu geng. Bulan pun penuh geng bulan ni. Bukan nak kencing. Tengok tempat tu. Cantik tempat. Tempat elok. So geng, lepas ni kita akan repeat dekat Jeniang kan. Ya. Kedah hilang. Kami rahsia. Tempat tu dirahsiakan lah. So tempat tu kami akan repeat kemungkinan sampai kami puas hati. Ui. Tak ada apa. Nampak pokok tu tak ada ni. Okay. Mungkin tempat tu kami akan repeat kemungkinan banyak kali, ataupun kami akan buat benda yang mungkin duduk dalam tu berkemah, mungkin kami duduk dalam tu Ada uji nyali. ada uji nyali. So tempat tu dah jumpa tempat yang sedap, yang macam-macam gangguan. Sebab benda tu pun kami cari. So kami akan repeat di tempat tu. Apa yang akan keluar. Betul? So hampa tunggu, hampa stay tune. Next kami punya content, wujud tetap wujud. Season ataupun besok akan datang. Okay? Okay? Okay. Ciao.